Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan latihan transformasi untuk tingkatan 2 dan tingkatan 5. Okey, yang pertama, kita akan pergi kepada latihan translasi. Okey, tentukan koordinat image untuk yang berikut. Okey, kalau translation, dia akan bagi x, y. Apa maksud x dengan y? X tu bermaksud dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Y bermaksud dia bergerak atas ataupun bawah. Okey, so kalau x positif bermaksud dia ke kanan, x negatif dia ke kiri. Y positif naik atas, Y negatif turun bawah. Okey, kita bagi contoh. Okey, Q34, translasi dia 32. Okey, so kalau kita label XY, okey, 3 tu bermaksud 3 tu positif, so 3 ke kanan dan 2 ke atas. Okey, jadi koordinat dia adalah kita baca 6, 6. Okey, baik, B pula. Negatif 3. Negatif 3 bermaksud dia ke kiri 3, 2, Y dia 2, so 2 ke atas. So jawapannya adalah pada 0, 6. Okey, C. Negatif 2, negatif 3. So negatif 2 bermaksud 2 ke kiri, 3 ke bawah. Okey, so jawapannya adalah pada 1, 1. Okey, ini kalau kita jawab menggunakan kaedah gambar rajah. Maksudnya kita lukis dia punya pergerakan. Satu lagi cara, kita tak perlu lukis. Kita label XY. Yang ini pun kita label XY. Kemudian kita tambahkan sahaja. X tambah X, Y tambah Y. So, X tambah X, 3 tambah 3, 6. 4 tambah 2, 6. So, jawapan dia 6, 6. So, tambah je. Itu sahaja. Okey, contoh yang kedua. 3 tambah negatif 3, 0. 4 tambah 2, 6. Okey, C. 3 tambah negatif 2, dapat 1. 4 tambah negatif 3 pun dapat 1. So, tambahkan sahaja. Okey, baik. Jadi soalan 1. Soalan 1 kita buat benda yang sama. Negatif 2 tambah negatif 3 dapat negatif 5. 4 tambah 2 dapat 6. Okey, B. 0 tambah 3. 0 tambah 3, 3. 2 tambah 1, 3. C. Negatif 1 tambah negatif 1. Okey, kalau kamu rasa perlu tekan kalkulator, tekan je, tak ada masalah. Tak ada siapa marah pun. Tekan je. So, negatif 1 tambah negatif 1 dapat negatif 2. 1 tambah negatif 2 dapat negatif 1. Okey. Yang terakhir, 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Okey, selesai soalan 1. Okey, kita teruskan dengan soalan 2. Lukis imej berdasarkan transformasi yang dinyatakan. Okey, translasi 4, 6. Okey, apa maksud 4? 4 tu bermaksud 4 ke kanan. Okey, sekarang ni dia ada 4 bucu. Kamu pilih salah satu sahaja. Okey, contoh saya pilih K. Okey, gerakkan ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 6. 6 ke mana? 6 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita tandakan K prime. Okey, K prime untuk menunjukkan imej bagi K. So, bila kamu dah tahu K prime dekat situ, kita ikut je bentuk dia. Okey, so kita nampak M dekat sebelah sini, T dekat bawah sini, Y dekat sini. Diikut je. Sebab kalau translasi, bentuk dia sama, orientasi dia sama. So, kalau kamu dapat 1 point pun dah cukup dah. Okey, so kita lengkapkan. Selesai. Okey, B. Negatif 6. Okey, negatif 6 bermaksud 6 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 ke atas. Okey, so itu adalah L prime. Okey, so kita lengkapkan yang lain. L prime, K prime, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, K prime. Kemudian 2, H prime, S prime. Kemudian kita lengkapkan. Simple. Okey. Soalan 3. Huraikan transformasi yang berikut. Okey, jadi kalau huraian, kita kena tulis balik. So, translasi XY. Okey, ingat dia mesti daripada objek ke image. Objek ke image. Okey, so sama juga. Pilih mana-mana bucu yang kamu nak. Saya pilih B. Okey, so B pasangan dia F. Okey, berapa langkah yang B perlu untuk pergi F?
Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kanan, 2 ke atas. Bermaksud, huraian dia adalah translasi 8, 2. Okey, 8 tu bermaksud 8 ke kanan, 2 ke atas. Okey, soalan B. Okey, sama juga. Saya pilih salah satu bucu sahaja. So, 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah. So, jawapannya adalah 4 negatif 5. Selesai.